Assalamualaikum. Okey, hari ini Iman Kitchen berada dekat Jalan Helang, dekat Teluk Panggil Negara. Kita bersama dengan tuan rumah, Cik Su dan suami. Okey, Cik Su nak tanyalah soalan macam mana boleh kenal Iman Kitchen ni? Daripada mana? Daripada jiran kita. Daripada jiran. Yelah, kita pernah buat dekat sini, so recommend daripada jiran lah. Okey. Lepas tu nak tanya juga macam mana dengan servis daripada Iman Kitchen and Catering? Servis memang TikTok, on time. Dia punya Alhamdulillah. meja Setup. setup dia memang cantik. Okey. Memang okey sangat. So berpuas hatilah dengan servis kita pada hari ni. Sangat berpuas hati. Alhamdulillah. Okey, macam mana pula dengan tetamu yang datang? Komen orang positif ke, sedap ke? Memang kebanyakannya Jadi sini ramai yang kata sedap lah. Ya. Dia kata boleh ketengahkan ni juga lah. Alhamdulillah. Memang kita recommend lah. Boleh, insya-Allah. Sebab kita terima dekat area Selangor lah. Catering kita kalau ada family ke atau keluarga boleh recommend lah. Okey, kita nak tanya overall lah, nak bagi rating untuk servis kita hari ni berapa tu? kalau biasa rating berapa? Okey, 5 ke 10 lah. Okey, 5 ke 10 memang kita akan 10. Alhamdulillah. Okey, kita nak ucapkan terima kasih Su dan husband kerana memilih Iman Kitchen untuk menjamu tetamu pada hari ini. Okey, terima kasih. Sama. Bye.